Nak angkat bumbu payung. Klik. Ya. Taklah bumbu kita hilang. Ya. Aduh, hai. Mari minum. Aduh. Gagak bungkus melari lagi ke dia? Ya. Mana? Nak ambil bumbu ni. Oh, terakam tu pula. Thank you, ni like. Sekejap, Choco cake. Thank you. Ya. Ini kita dah bawa sauk. Semalam tadi betul. Cang, cang, cang. Mana tali bumbu gue? Ya. Itu dia bumbu kita. Come on, bro. Oh, shit.
I think we got another turtle, bro. Yeah. Kita dapat kuku lagi. Yeah, come on. I think we have 2 kuku. Bapak besar. Janganlah mati. Itulah berat. Aku punya bubu. How many kuku did we get, man? Come on. Come here. Kita dapat banyak kuku guys. Sekejap lagi aku tunjuk. Tengah nak tarik tali dia. Come on. Are they all dead? No. They are still. I'm fuck. Kita dapat kuku ke guys? Sekejap penat. Come to papa. Patutlah banyak ikan sini mati. Just a little bit more. Besar-besar lah kukunya. Come on. Oh shit. This is kind of stupid. Apa tu? Panas. Cabut pula dah. Ni nak taruh ni. Jadi kan. Kita dapat kuku ke guys?
Tapi tunggu je. Sekejap ni, saya nak tarik buku payung dapat kura-kura. Apa yang kirim? Shit. Dalam Dia nak tarik matang. Yang kecil kayu tak? Aduhai. Sekejap ni. Iya. Kita dapat kura-kura. Let me try and use this. Ini ke mata kailnya. Set na guys. Kita cuba. Panas masalahnya ni. Terus polling juga ni.
2, 3, 4, 5. Kitanya dalam sini kuat perlu. Ikan. Nasib baik gua bijak. Kamu bil. Nasib baik nyari nak hilang jari nak tadi. Jari pula sauk. Memang still recording. Au. Panas cepat lu. Mana ke? Itulah tak nak tak ada. Yang tak nak ada je depan mata. Mana pula benda ni?
Cepatlah orang nak tarik bubu ni. Ni masalah kalau pakai treble aku. Dia dapat kura-kura. I'm going to show you to you. Sekejap. Panas. Tadi sekali tarik bubu ni pakai menatang ni. Koyak pun koyak lah, janji aku dapat tarik bubu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, come on. Okay, we get it. Don't tell me one of the kura-kura died. Besar cong kura-kuranya. All of them died. Aku rasa mati kelemasan ni. Apalah kau orang masuk bubu ni? Aku nak ikan bukan nak kura-kura. Berat cong. Come on sikit lagi. Ya. Yay! Wih, the shell crack. Kuku ni punya mati tu, kuku ni. Ikan tak ada, kita dapat kura-kura. Tapi mati lemah. Sian orang. Sorry bro. Pancing juga tali dia ni. Kenapa aku tak terfikir dari semalam?
Peluh-peluh. Kita dapat kuku ke. God damn it. But unfortunately, the kura-kura dies. Mati lemas. Sorry little guy. 3 ekor mat kura-kuranya. Aduh. You know what? Nantok. I'm tired. Ni gunting tadi. Dapat kuku set. Panas. Puluh-puluh. 3 ekor kuku yang mati. Mana boleh terbuka binatang. Kita dah jenis kuat berpeluh. Okay. Oh, ikan. Flip the camera. Mati kuku kan. Tengok 3 ekor. How the hell am I gonna buang ni? Nampak tak? Bubur payung kita dapat kuku ke guys? Aduh mak. Macam mana mau buang? Scary. Bubur payung kita dapat kuku ke? Oh. Dapat 1, 2, 3. One, two, three. Mati 3 ekor. Lemas kuku ni. Sorry lah. Artinya tak sengaja. Ya.
3 ekor kupa. Warna ikan. Dapatnya kura-kura. Macam mana kena buang? Mana sentangan semalam? Si baik ada. Sentangan. Mati kukunya. Ketat tu sentangan ni. Aduh, tak ada pula lagi sebelah ni. Allah. Oh, lupa. Saya dapat kuku nak buka ni. Punca kematian. Mati lemas. 3 ekor kuku. Aduh mak. Sorry le. Saya tak sengaja. Saya nak tangkap ikan, kenapa awak masuk dalam bumbu ni? Ya, berat pula tu, ya Allah. Should I just let this one stay open? Kalau ni terbuka, dia orang mesti boleh keluar. Bau siul. Panas. Bangkai dia nak buang dalam air ke? Dapat kuku ke tu guys? Berjaya menyelamatkan bubuh tapi tak berjaya menyelamatkan kuku ni. Sorry lah saya lambat. Semalam 4 kali puteri. Orang berat sangat. Ui, jatuh insek aku. Natang ni pun. Tak jatuh lah.
Aku rasa aku dah buka dah lubang tu tadi. Tengok. Oh, my kamera jatuh. Man, you are too big. Penat gue. Come on, brother. Penat. Gue kepenatan. Dia terlampau berat dan besar. Malah pegang. Tak pernah pegang kan? Iya. Keluarlah kawan. Ya. Come on. Ah. Penat. Dulu ya pak aku lagi satu bubu. Kau nak tengok? Sekejap pusing bro. Penat. 1, 2, 3 mati 3 ekor. Kesian. Sangkut di bubu payung. Kita nak cari ikan. Bukan nak cari dia. Pecah kulit kan. Okay. Penat. Baru dia tak cerita lah. Tak tahu berapa lama dah. Mati kuku ni. Ayo dosa. Tak sengaja. Kita nak cari ikan. Sekali. Kura-kura tu pula masuk. Memang selalu nampak kura-kura ni naik imboi. Ke tepi-tepi. Ambil nafas. Oh man. Kalau pula dia masuk dalam bubu ni kan. Thank you Aisyah. Allah. Busuklah kepada aku. Balik ke mandi lah. Lah, dia 2 sama tangan ke?
Patut cari lagi satu tak jumpa. Rasa mati peluh aku. Mati kura-kuranya. Kita nak cari ikan, bukan nak cari dia. Dah tak pasal-pasal. Kura-kura yang tak berdosa mati. Ni dalam ni mesti ada lagi berapa ekor kura-kura. Kura-kura ni apa tu? Orang kata invasif. Panas, hari dah start panas. Thank you mana yang join. So, misi menyelamatkan bubu kita is a success. Tapi misi tangkap ikan pakai bubu is a failure. Because not 100% failure lah. Kita we do caught something tu. Kita tak dapat tangkap kura-kura juga. Tapi mati kura-kuranya. Mesti ada yang lepas kura-kura dekat belakang ni. Sebab dulu tak pernah nampak kura-kura ni. Adalah pernah dapat sekali kan. Dulu pakai bubu kat mati kat kura-kura. Oh, dah start bahang. Matahari dah start panas. So ya, dia dapat kura-kura. Three tortoise died because of me. Sorry man. Nothing I can do about it. Ini tak tahu gigi mancing ke tak. Okay, di video ni kot. Mana ke sampah aku tadi? Oh ya. Yeah. Sampah kita kutip balik. Yang buang sampah mata. Tak suka orang buang sampah mata kan. Aku buang sampah mata berbeza aku dengan orang tu, ya tak? Sama macam orang bagi signal. Aku tak suka orang masuk simpan tak bagi signal. Kalau aku pun tak masuk simpan tak bagi signal, tak mancing juga. Thank you. Mana like, mana join. Aku hampir kehilangan sauk ni juga tadi. No, terbuka. Patutlah rupa kampret. Ucuk terkejut weh. Nanti kita jumpa lagi. Hari dah start panas. Dah berpeluh-peluh lenjun lah. Pada baru lepas mandi. Thank you mana join, mana like, mana share, mana ada orang bagi gift ke. Thank you yang mana kalau ada bagi gift, thank you. You check out my content. Dan jangan lupa klik link. Oh, lupa. Boleh komen. Mana komen? Mana boleh komen ya? Tu ya. Ini tanpa sengaja kita dah tiga ekor kura-kura. Kerana bubu payung ni. Oh, betul jatuh kamera. Oh, maaf. Kerana bubu payung ni. Oh, bau siul. Abang pakai rantai apa tu? Mana ada rantai, Mat? Ini magnet untuk mikrofon ni. Oh, Aisyah, dia tak nampak, sorry. Silau. Mikrofon yang saya pakai ni. Dia ada bagi satu tali, kat sini ada magnet. So, ini magnet ni. Dah, buka. Ni magnet. So, magnet ni, kat belakang mikrofon ni, dia ada satu lagi magnet. So, kalau nak pakai, boleh letak dalam baju, pakai ni. Nanti dia klip, nampak? Dia tak adalah jatuh mikrofon tu. Sometimes kalau kita pakai satu magnet ni je, klip kat baju, boleh jatuh.
Tu tak nampak. So kita pakai sini. Ni tak bawa baju. Tengoklah letak bawah baju ke nak pakai terus ke direct nampak. Macam saya letak bawah baju. Nenek ni. So tak adalah nampak sangat. Faham ke tidak? Ini kita dapat 2 kura-kura. So thank you yang mana join. Panas lah. Perlu, mandi perlu. Ada boleh mandi. God damn hot man. Why the hell is that daun bergoyang? That only one daun. Biar tu. Pasal tu min. Kalau tak ada baju nak letak kat mana? Pakai je lah. Erek. Macam ni. Macam ni. So saya pakai kat baju. So kalau macam 2 minit ni boleh lah gantung kalau tak pakai baju. Tapi janganlah orang Malaysia tak pakai. Buat lah tak pakai baju. Ataupun buat video tak pakai baju. Tak kat hati saya pun boleh. Tiba. Okay, let's go home. Man, it's goddamn hot. Second bubu kita ranak. Patah. Nah, kita buang. Kita cek tinggal apa tak ada. Okey, jom. Kan kamera aku ni jatuh ni. Dia punya ni dah patah. Ni baru. Belakang ni ada spot lagi satu. Sekejap. Usha ya. Sini ada lompat kecil. Kau nampak tak? Mana ke dia? Tak tahu kau nampak tak? Nampak? Situ ada lompat kecil. Tapi macam tak ada ikan. Kalau sini air ni. Sekejap. Flip kamera sekejap. Tak ada ke quick switch nak flip kamera? Sini. Ni air ni. Tapi ada teratai pada air. Ni jalan baru tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ada jalan lagi. Tapi aku malas nak ke sana. Atau aku letak kat sini semalam. Tak apa. AI menyelamatkan bubu payung sambil mencari kura-kura. Bukan mencari kura-kura, kita dapat kura-kura masalahnya. Teduh ya, panas.
Ah, lega. Ni baru duduk. Thank you yang mana join. Tap-tap screen. Besarnya lebuh. Sorry. Lebuh besar. Saya kan bubu anak. 3 ekor kura. Terlangkuk tu ekor kura macam ni, lentur. Tengok oi. Aku expect aku dapat PB ke tepiah ke, sebab dulu ada sini PB yang terlepiah. Tapi sekarang dah tak nampak. Banyak tak nampak lah ikan. Air dia pun dah macam mati air. Dulu nampak dah hidup sikit. Hijau sekarang dah jadi macam kuning-kuning payau. pH air dia lari kot. Ataupun oksigen air kurang. Sebab last dulu aku ingat orang Indo kontrak tu datang sini, dia orang buat rumah belakang ni. So, dia orang pasang jaring lah apa. Lepas daripada dia orang datang tu, lepas tu dia orang tambak dekat belakang ni. Kontraktor tambak tanah belakang ni. Lupa aku letak bubu ni tadi. Tu air dia jadi macam air mati. Ikan tu start kurang. Tambah ada pula PB tu semua. Invasive punya spesies. Kura-kura tu makan ikan je lah. Invasive punya spesies. Kura-kura, PB, biawak, toman. Semua spesies pemangsa, bukan ikan tempatan. Toman. Bukan lokal punya, apa tu? Kehidupan aquaculture. Kehidupan akuatik dekat sini. Habis mati semua anak ikan. Tilapia. Yang tinggi aku tahu, PB, kura-kura, biawak, toman. Toman sini besar. Tapi payah nak makan. Selek. Oi, Mok. Niaga ke? Aku dapat kura-kura. Cong. 3 ekor kura mati lengkuk terlangkuk kepala. Kita kena tak aku post video. Kita tengah berehat sekejap. Panas. Niaga kali ni, mana duduk Meru nanti boleh pergi. Ada cakui Meru dekat kios-kios Meru tu kan. Brother Daniel ni. Pok teman mana? Belakang rumah aku lah. Sekejap aku tunjuk. Mana ke flip kamera ni. Flip kamera. Ni. Sekejap. Ya. Ini pok aku letak bubu tu. Kaki ni sekejap aku tunjuk buat toman. Panas. Buat toman tu belah situ. Tomannya selek. Pagi toman gampang. 3 tahun lebih dah aku try casting kat sini. Tak pernah nak makan. Boiling ada. Oh, kalau tengok dia meletup pagi, besar kan. Dia main belah sana. Buat hutan belah sana. Dia main kat belah sana. Kat pokok teratas sana. Ni apa toman. Dulu tepi ni boleh masuk ada jalan. Tapi dah hutan ni. Lama aku tak masuk kerja. Mr. Tortoise. Ni apa toman. Dia selalu main dekat belah-belah. Situ nampak. Kat situ. Belah sana, belakang ni. Entah apa pula ni. Kalau kat sini jarang naik. Sini ada PB. Kalau pakai nak udang beras, sini PB senang naik. Tu ikan. Tak pancing ni. Payah nak masuk sana. Dulu tepi ni ada jalan, ada pakcik orang cepur. Taman meh. Ngobok meletup. Bapak besar. Nampak? Bosor dia main belah sana. Dulu sini ada jalan sampai situ, boleh masuk belakang masa dia orang tambak belakang ni. Hutan ni dulu clear. Dan sebelum tu ada pakcik tu buat jalan.
Tapi sebab dah lama orang tak masuk, aku pun dah lama tak datang masa kerja. Orang buat tu boleh buat. Ui, dekat pula hari aku tak buat pancing hari ni. Haramnya teman. Aku tak buat pancing ni menaik timbul dekat pula. Besar burung. Burung tu. Burung tu tengah. Hari teman ni. Aku tak buat pancing dan naik boiling depan ni. Best. Tapi saya lek pagi makan. Nak try boleh je. Nanti Roger lah. Ini belah sana nampak. Ujung belah sana dulu ada pakcik kat belakang ni. Dia nak buat kedai makan. Lepas tu situ dia ada buat macam tempat bakar pizza. Tu nampak hijau situ. So dulu situ boleh masuk. Ada jalan makan ni. Boleh je nak masuk lagi. Tapi kena buat jalan balik lah. Aku tak kisah apa. Sebab pasal sini ada katam tebu. Tu yang risau. Berapa ekor dah aku nampak. Tapi masa yang aku nampak tu bukan katam tebu lah. Sawa. Bisa ekor apa entah. Tu risau sikit nak masuk hutan makan. Ni kalau ada sampan ni lah, seronok lah. Kayak ke. Kayak sampai sana, pergi eksport dia. Dia main belah sana. Ujung sana aku tak sure. Ujung situ. Pok redup. Oh, belakang ni. Dia main kat belakang ni. Sekejap aku zoom. Ya. Dia main belah nampak. Jauh dia betul. Kalau situ buka lagi, boleh duduk situ lempar situ. Tapi dah jalan kita tutup di hutan. Selamat siang, woi. Oh, bangun ke? Awak aku ke 3 ekor dah. Saya buat jalan, boleh je. Janji ada orang follow belakang. At least kalau aku kiok, ada orang cover. Orang tahu aku kiok kat mana. Kau kena ni ke kan. Baru hidup, natang. Ni kalau aku masuk seorang buat jalan, kita tak kekas sangat mat. Ilmu belum cukup. Mana? Awak bukannya veteran masuk hutan apa? Kalau belakang kiok dulu kan, tak apa, aku ada kat depan. So aku boleh lari je. Dia ada seorang back. Kiok sekali tak apa, natang lah. Sembang kan, masuk-masuk. Mat. Ayo macam itu, masuk-masuk. Dah tinggi aku dulu, hari. Selamat tekuk masing-masing. Bodoh. Nanti nak try mood Roger. Beritahu bila lah. Janganlah beritahu besok pagi aku belum bangun. Roger sehari sebelum ke. Kau ada hair tentu. Natang. Dah cuak ada hair. Dengan pojat ni. Dah dengar bunyi pelik. Gerak tinggi aku. Dulu letak sini aku betapa daripada pagi 7 pagi sampai lah pukul kadang sampai pukul 2 tengah hari. Petang sampai boleh pukul 4. Menceritakan tentang pembiakan ikan telepia yang gagal. Bila masa pula aku cerita pasal pembiakan ikan telepia yang gagal. Besar ada berada India tu seorang pernah dapat kat sini. Tunjuk aku video. Berapa belah kilo tak tahu berapa besar dapat. Tapi dia pakai keliduk kat sini. Keliduk yang besar. Anak ikan geli, keliduk dewasa. Keli yang sudah dewasa. Bawa payung lah lain kali panas tau. Awak tadi nak angkat bubu je tak tahulah pula. Lama. Terlama. Sampai macam ni. Nak bawa payung ni pula bawa macam ni. Naik motor je. Bubu payung dia. Berapa belah kilo tau berada India tu dapat video dia tarik. Melengkung.
Tu pun dia pakai tali, pakai dawai. Tali berapa puluh LB, 100 LB kot. Tu dawai besi. Dan yang gila tak ada mananya kejap. Je dah tu. Tu dah tu. Lah 5 minit. Setengah tu balik dengan lah. Penting mancing. Kau buat belakang kan? Je tak? Panas. Dah, jom balik. Nanti nak try. Nanti nak set awak nak niaga ni. Okay. Mana duk Ipoh boleh pergi support member kita jual cakui dekat Meru, kios Meru. Satu je cakui jual kat situ. Kios-kios Meru tengah main di Meru. Dekat dengan Belatan tu. Belatan Sultan Azlan Shah. Jom kita balik. Panas. Nak aku ni lagi ke? Oh, ada. Pisau hilang. Bergema kau aku cakap tutup. Okey tak. So hari ni kita tak kumpul. Mantap tu cakap kena air teh sur. Tu dah tu. Siapa pergi beli kat kios Meru? 12.30 sampai pukul 6.30. Kalau habis awal tu tak awal. Macam mana jom? Nampak man. Orang dapat kuku 3 ekor lah. Oh lupa dah tu ekor. Kita tak kukau. Panas. Dah, ayolah kita pulang. Tapi nak share join lambat. Orang dapat kuku 3 ekor lah. Dah lupa dengan kuliah dah. Memang lah. Cong ada sikit apa robo. Okay. Thank you join. Dia balik. Ui, nak mandi. Balik mandi makan tidur. Dating. Ambil apa belakang rumah je. Dah. Okey. Big boss. Ada kan? Dapat kuku ke? 3 ekor. Ada Mati. mati. Mati meh. Aduh. Cuba tiga awayu ayo kan rekam. Pasti gua. Mati. Ini enggak dari dah kemas dia orang.
Dah jalan tol. Apa nak letak kuda, orang nak masuk kaki. Orang dunia bersih, sana bersih, sini. Kucing, benda teknik. Apa betul kucing? Ini orang saya kait saya. Kan sini ya. Ada batu putih ni. Bukan juga. Dah dia biasa berak atas kain tu. Macam mana? Dia binatang, bukannya orang. Kalau orang dia beraknya di tandas dia dok. Orang tu binatang. Yang mana nak pakai strawberry macam ni, boleh tengok dekat beg kunci pasal. Dah. Nak mandi, panas. Thank you mana join, mana share, mana bagi gift. Rezeki RM70. Gerak dulu. Thank you join. Dating lah, nanti kita dating je Cik Aisyah. Gerak dulu, Papa Roger.